tumbuhnya kebaikan itu, memadam kejahatan. Susah tuan-tuan. Oleh kerana banyaknya kejahatan kita, kurangnya kebaikan kita, maka kita ambil jalan yang disebut oleh Nabi, iaitulah bertaubat. Kita iris, kita padam, kita delete dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah. Kata Nabi, at-taibu 'anil dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada segala dosa umpama tidak ada apa-apa. At-taibu wa thabitu 'an taubati. Dia bertaubat dan dia berazam untuk tak mau lagi ulang benda-benda yang dia buat silap. Tuan-tuan muslimin sidang jemaat sekalian, jangan hirau akan pandangan manusia. Hiraulah pandangan Allah. Maka kita masih lagi sempat sebelum nyawa duduk di har-har, tuan-tuan, sempat kita bertaubat, minta ampun kepada Allah, dan kita tambah saki-baki kehidupan kita yang tak lama ni, tuan-tuan muslimin sidang jemaah sekalian, dengan amal ibadah, tuan-tuan. Dengan dunia ni, apa lagi yang kita tak dapat? Daripada kita tak ada apa-apa, sampailah kita ada berbagai-bagai perkara. Anak, bini, rumah, kereta dan sebagainya. Makan tak pernah kebuluk, tuan-tuan ni. Tapi kita duk pulun melampau-lampau lagi.